Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam YouTube ni ramai pula hantar wedding ni. Tengok melalui YouTube ataupun Facebook. Dan juga ada deal dengan kedai-kedai yang prepare barang elektrik. Dia tak boleh nak buat macam wedding ni. Jadi dia ada hantar kat sini. Yang ni contoh ini satu aku tengah repair untuk wedding brand apa ni, G2 apa benda ni. Tu pun ada satu lagi MA, tak tahu siapa yang letak ni, 280 tak cek lagi kosong apa. Tengah siap ni dulu. Ada 3 box, ada 4 box sini. Yang ni tak aku buka, aku cuci semua abuk-abuk semua servis lah. Okay, aku servis dulu. Lepas tu ni pun ada kesel-kesel terbakar ni, aku solder balik. Ni solder balik kat bahagian relay dah. Jadi aku dah bersih-bersihkan semua ni, nak pasang balik lah. Tinggal nak pasang balik. Nak siap malam ni kena siap, nak test. Okay, esok test lah, pasang-pasang dulu ataupun kejap lagi tengok lah. Ngantuk dah pukul 11.30 dah. Okay, kita pasang-pasang dulu. Kita tengok hasil dia, result dia macam mana. Okay, itu saja sambil-sambil duduk lepot tepi tangga ni. Ada banyak lagi barang-barang Shopee, tak susah lagi. Penuh tu barang Shopee. Okay, jok ada banyak lagi. Kena siap satu-satu lah. Okay, kalau nak hantar wedding boleh contact 0197624752. WhatsApp dulu lah, minta WhatsApp dulu. Bagi tahu kerosakan apa dia, jadi macam mana. Kita akan konsult lah untuk tengok kemungkinan kerosakan welding tu. Jadi boleh agak-agak lah, agak-agak lah. Okay, kalau nak tahu hak sebenar tu kena hantar dulu, tengok lah macam mana. Okay, mana boleh buat aku buat lah, tak boleh buat kita let go lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.